Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ni saya nak buat video lah yang mana macam mana pokok Ajinomoto ni boleh jadi banyak. Punca dia dulu 3 tahun dulu kita tanam sebab nak bagi redup lah. Maknanya pokok-pokok ni dapat meredupkan itik duduk bawah dia kan, nampak kan. So macam ni almost 3 tahun dah. So ada telur, betul dulu lah. So macam pokok yang dah besar, ada tumbang. Dia kalau terlalu berat kita tak trim macam ni kan. Kalau ribut ada potensi lah dia akan tumbang macam ni. So yang tumbang ni biasanya kita akan potong, kita akan tanam balik. So kalau daun dia kita lama tak ambil pun, dia akan gugur semua. And then dia akan tumbuh balik lah. Dia akan tumbuh balik. So macam sekarang kita guna cara kaedah bila ada order, kita akan pakai yang dah tinggi dulu lah. So kita akan ambil pucuk yang atas-atas ni. Tapi bila sekejap simpan telur dulu. So bila dia dah penuh macam ni, nampak macam ni kan, ni kita dah potong ni. Nanti dia tumbuh balik. Nampak? Yang kita potong ni kita tanam balik, nampak? So dia akan bertunas balik lah. Antaranya macam ni. Yang kat sini semua kita bawa tanam balik. So dia akan jadi macam ni, nampak? So bila ada order keratan pucuk keratan Ajinomoto, so kita akan potong lah. Potong dekat beg kuning korang boleh order kat beg kuning. TikTok Shop dan Shopee Azwan Farm Seremban. Okay, so kita akan potong lah yang ni. So dia akan, customer akan tanam lah. Okay, so yang mana pucuk kita ambil yang belah-belah atas, yang pucuk. Pucuk maksud dia yang macam gini. Macam ni. Ni kita panggil pucuk lah. Hijau, nampak tak? Yang batang tadi tu dia macam ni, coklat. So pucuk dia ni kita patahkan. Yang mana nakkan pucuk, boleh order dekat beg kuning juga. Okay, dengan Shopee Shop kita. Macam ni. So kita akan post lah. Okay. So yang ni, batang ni kita akan trim ikut bentuk yang kita nak tadi. Jadi kita akan tanam balik. Macam mana saya tanam, saya akan tunjuk sekejap lagi. Okay, so saya trim dulu pokok ni sekejap. Kita trim maksud dia, kita akan potong rendang. Okay, kita ambil bentuk yang kita nak. Dia lagi banyak cabang dia, lagi besar, dia lagi kuat, lagi cantik lah dia punya shape. Bila dah besar nanti dia jadi bulat macam pokok yang itu. Dia jadi bulat, nampak kan? Kalau kita tak shape, dia naik tak cantik, nampak? Dia jadi macam tak cukup bulat lah. Dia curve je. Jadi nak cara dia nak jadi bulat, kita kena trim dia. Nanti dia akan jadi bulat macam cendawan. Okay, so stay tune. Saya tunjuk je lagi macam mana saya tanam. Saya tak pakai cangkul saya pakai drill. Supaya kekuatan tanah ni tak gembur. Maksudnya dia boleh duduk tegak. Kalau kita korek pakai cangkul, normally dia akan jadi macam tadi itulah, yang pokok tumbang tu. Dia punya tanah jadi gebu. So bila dia dah membesar, tanah yang keras-keras ni dia dah lembut kan. So bila ribut tiup, tumbang. Okay, so stay tune. Kita semai yang barulah. Okay, so kita akan potong je pokok ni. Senang je. Saya pakai ni dak marah 12 inci ni, korang boleh belilah. Siap promote dak marah lagi tu. So kita potong je. Macam ni tak payahlah. Nanti kita nak bentuk dia cantik kan. Bagi yang tak ada mesin ni, boleh je pakai parang. Cuma pada saya, zaman dah moden, kita nak senang kerja. Kita nak senang kerja kan. So yang ini macam ni, ni boleh. Saya biasa tanam dua-dua lah. Dua batang.
Okay. So kita letak tepi dulu. So saya ambil saya punya drill pula. So saya pakai ni lah, hammer drill. Pun daripada Dak Marah, harga dia dalam 100 lebih lah. Ni yang biasa ni, yang 20V, kalau tak siap nama dia. Dia ada 3 hammer, korek dengan hammer. Ni korek sajalah. So saya pakai korek dengan hammer. So mata dia kena beli yang ni lah, adapter ni, dengan beli yang ni, drill korek lubang ni. Dia ada banyak saiz. Okay, korang belilah dekat online, dekat kedai pun ada. Kalau tak ada ni tak boleh masuk sebab dia punya kepala lain. Kena beli adapter. Kenapa saya pakai ni? Sebab apa? Dia senang, memudahkan kerja saya. Tanah ni keras. Itu hari saya dah buat live dekat TikTok. Apa ni, cangkul patah cangkul punya kayu patah, dia punya tu pun bengkok. Sebab tanah tempat saya ni, kalau korang tengok, keras. Nampak? Keras. So saya stack dekat atas pula. Okay, so dia macam ni lah. Rupa dia. So kita just, ni pun kira keras ni lah. Nampak? Macam tu. Lepas tu korek lagi lubang. Saya biasa jarak-jarak sikit lah. Ikut macam mana korang nak tanam pokok ni, biar nampak cantik kan. Ni kena pegang kuat Kalau tanah tu keras, dia boleh pusing tangan korang. So kena pakai ni lah, handle ni. Nampak kan? So sekejap, saya tukar ni pula view ni. Saya pun tak pasti mana view yang korang dapat tengok cun. Tapi macam ni habis korang. Yang ni yang murah punya ni, dia punya kuasa tak kuat macam yang mahal lah. So dia ada kemungkinan dia tersangkut. So korang kena reverse. Okay. Okay, korek lagi. So ada berapa tadi? 2, 4, 5 lubang kan. So kita ambil lah tadi pokok tadi tu, yang korang dah pilih tu. Macam ni 2 kan. So korang ambil. Kenapa 2? Sebab takut satu mati, satu hidup. Senang, tak payah buat kerja 2 kali. So tanam macam ni je. Tengok, dia terus tegak. Kalau kita kalau kita cangkul, dia longgar. Dia kemungkinan dia boleh tumbang sebab tinggi kan. Yang ni sebab dia punya tepi tu tebal, so dia boleh terus berdiri dengan tegak. Kita cuma tekan sikit-sikit je, nampak? Terus kuat. Okay. So kita ambil lagi. Macam ni. Ni bawah dia ada kosong. Ada ruang tanah tanah longgar. Okay, macam tu je. Senang kan? Semudah ABC. Macam ni lah. Ingat, senang kan nak cari duit? Kena ada usaha lah. Kalau kita bangun lewat, hari-hari ikut rutin, tak tahu apa bendanya, samalah kehidupan kita hari-hari. Tapi kalau kita bangun awal, buat aktiviti pagi, makan sampah, kemas, otak kita jadi sihat, pemikiran kita jadi sihat. So kita akan buat sesuatu yang luar biasa. Bermakna rutin kita tu boleh berubah hari demi hari. Mungkin hari ni kita tanam pokok haji, lepas tu akan datang kita boleh tanam pokok lain pula. Sebab pokok haji dah banyak, kita boleh buat pokok lain kan. Macam itu. Kita susun. Korang kerja 8-5 kan. Lepas tu hari Sabtu Ahad nak cuti, duduk rumah tak ada buat apa, tak ada function habis kan. Cuba cari satu aktiviti yang boleh menyihatkan badan, yang boleh mendatangkan keuntungan, boleh orang kata apa, cari income lebih lah kan.
Kalau korang buat benda tak elok, orang kata apa, yang tak berfaedah, buang masa lah. Kan? Heboh susah tapi usaha tak ada. Maksudnya macam tu lah. So ni salah satu usaha saya untuk saya mencari side income tambahan akan datang. Memang benda ni bagi setengah orang dia kata apa, lah berapa ringgit je daun. Tapi korang tahu tak, dah beratus saya dapat daripada daun ni. Kita kena rajin lah usaha. Macam Dato' Alip tu kan, dia jual barang kosmetik. Tengok sekarang macam-macam dia jual. Dia bukan tak ada duit, sebab dia boleh bayar zakat berjuta-juta kan. Antara pembayar zakat yang terbanyak dekat Selangor, kalau tak silap saya. Kalau dia tak ada duit, buat apa dia bayar zakat? Tak ada untung kan. So dia memang ada untung. Berjuta tu pun cuma berapa persen je, 2.5%. Kau bayangkan berapa dia punya income. Ada pekerja, menggajikan orang, buka peluang pekerjaan, macam itu lah. So mak dia pun dah beli itik sekarang, dah jual telur itik. Macam itu lah kan, kita kena usaha. Yang korang heboh susah-susah tapi tak ada usaha tu, tak lepas lah dia nak kata apa. Okay, so macam ni lah. Nampak? So dah jadi banyak lagi kan. Nanti lama dia akan jadi macam itulah. Pokok cendawan ni saya kena alter lah. Nak bentuk macam mana. Okay, so itulah cerita dia hari-hari saya buat. Okay, tengah buat kerja ni, dalam masa sama ada telur, kita ambil. Macam itu kan. Ada telur kita ambil, ada buah dah masak kita ambil. Macam itu. Okay, apapun yang dah tengok video ni, semoga menjadi inspirasi lah kepada korang, supaya korang hari ni boleh membuat satu tindakan yang lebih baik daripada semalam. Okay, contoh semalam kita kerja pukul 8 balik pukul 5. Mungkin dalam masa sama kita boleh meniaga, jual barang, jual telur, jual kuih, jual apa benda yang tidak menjejaskan orang kata apa, tugasan korang. Okay, boleh meniaga online. Letak dekat beg kuning tu apa benda yang korang jual. Tengah-tengah kerja order masuk. Faham tak maksud saya? Korang tak payah buat live. Okay, ni saya tak ada pernah buat live pun. Tiba-tiba ada order masuk. Macam itulah. So kita letak je kat beg kuning, ada rezeki. Adalah macam itu. So saya ada banyak pokok Ajinomoto saya. Saya ingat dah, kau campur hari ni dekat 80 pokok. So siapa-siapa nak pokok Ajinomoto dengan keratan pucuk pucuk Ajinomoto, kita ada jual. Okay, boleh dapatkan dekat beg kuning saya. Yang boleh follow saya, boleh tekan butang follow. Terima kasih support. Share lah sekali video ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye.